Mama kami sudah pulang, mana janjinya? Cucur adabi yang enak. Anak-anakku yang pintar ini mama buatkan cucur adabi yang enak. Hey! Cucur adabi kesukaan kami enak dinikmati sepanjang hari. Ya. 35 ml Betul? dan 10 ml. Okey, lepas tu you all akan dapat seterusnya. Detail explanation ma'am. Wow. Saya cuba ya. Tapi apa yang saya boleh cakap adalah perfume daripada Raja Perfume ni, pertama dia tahan sangat lama. Yang kedua, ada yang kentut ke? Adalah. Saya dah tapi bau. Saya rasa tak ada bau. Okey. Kentut tak ada bau, siapa tak marah kan? Okey. Taklah, saya tak kentut. Tak ada. Tak kentut okey. Siti baru sangat kenal Iqmal ni, baru sangat kenal. Dia percaya dia cakap tak kentut. Tak, saya tak kentut. Betul lah saya tak kentut. Tak apa, tak bau. Macam ada tercirit je, tak ada? Tak ada, saya bau caramel je sekarang tak apa. Caramel je. Saya bau caramel latte. Okey, baiklah. Ha? Kita sambung. Okey, tak apa lah. Tuduh je lah saya kentut. Tuduh je lah. Tuduh. Tak apalah. Tuduh. Alah. Nak pergi mana? Pujuk. Saya tekan. Saya settle. Tapi saya tekan saya jual kejap. Okey. Yang. Oi, Cik Yang macam-macam. Saya tekan. Oi, Mang. Mang, kau di mana, Mang? Azan nak balik? Janganlah balik. Weh, apa ni? Datanglah balik. Janganlah serius sangat. Takkan tinggalkan orang punya jurung-jurung kat sini. Panggil lah. Tak boleh panggil ke admin? Panggil lah kejap. Panggil lah, kita panggil lah. Tolong, masuk balik. Azan. Aduh, kenapa? Awak tak boleh settle ke? Ayuh, Azan serabut nangis. lah hari ni. Jadi kucing dulu. Okey, akak ajar kau macam mana nak pujuk. Tak, saya bukan ni. Gatal mata lah. Agak mata. Kenapa? Nangis kau. Ayah. Saya tak boleh lah ni. Sabar jap aku call si Iqmal. Caller bagi tahu dia. Mana kau dapat nombor dia ni? Ha? Oh, tekan. Okey. Hai semua. Jom kita sama jual perfume. Kalau tak aku tak balik. Let's go. Okey. Sekarang. Ya. Saya peminat awak ni. Okey, nyanyi lagu dia. Mama. Yang aku tahu dia selalu kolak-kolak Razif. Betul. Okey. Lagu tu. Mama sudah pulang, mana janjinya? Susah lah nak ikut dia je tahu. Okey, dia. Ikut semua ya. 2. 1. Mama kami sudah pulang, mana janjinya? Cucur adabi yang enak. Wow. Anak-anakku yang pintar ini mama buatkan cucur adabi yang enak. Hey! Cucur adabi kesukaan kami enak dinikmati sepanjang hari. Ya. So, kenapa? Kok. Astagfirullahalazim. Kenapa? Ini apa sebenarnya? Selamat. Itu. Bahaya lah. Dia pakai rambut dia lain. Ada anjing, ada kucing. Meow. Wow. British short hair lah. Lagi 2 minit saja. Okey, untuk malam ni kita ada artis-artis jemputan kita. Baiklah guys.